Setelah hampir 24 jam dan selepas 500 km tunggangan, sekarang aku dah boleh kendalikan motor GSA 1300 ni dengan pakai kain pelekat je. Motor ni memang berat, tapi beratnya berat yang boleh dikendalikan dengan teknik yang betul. Dalam masa yang sama, kalau nak kendalikan motor ni, badan kena fit lah. Kena selalu exercise. Kau tengok betis aku tu, dah naik otot dah. Sebabnya nak tegakkan motor ni memang menggunakan tenaga kaki yang agak kuat. Lagi-lagi kalau bawa pilihan, lebih banyak tenaga kaki dan tangan yang diperlukan untuk mengendalikan motor ni. Jadi dalam tempoh 24 jam ni memang aku tak nafikan badan, kaki, tangan aku masih lagi terasa sengal-sengal dan sakit-sakit. Itu biasalah kalau kau beli basikal baru, kau tunggang basikal tu hari ni, badan kau pun akan sakit-sakit juga. Jadi jangan kata motor, basikal pun sama. Motor ni memang senang dikendalikan. Kau tengok, walaupun aku pakai kain pelekat, aku boleh mencelah di tempat yang sempit. Jadi kalau setakat nak mencilok-cilok dekat traffic light atau nak mencilok-cilok dalam masa jalan jam tu, tidak akan menjadi satu masalah dengan menggunakan motor GSA 1300 ni. Engkau boleh berdiri lagi sambil pakai kain pelikat. Korang tengoklah lagi sekali, aku menyelit masuk ke dalam kawasan yang sempit tu. Kawasan ni memang sempit, memang ngam-ngam je lepas motor ni. Kena singit-singitkan handle tu sikit, baru lepas. Tengok, boleh masuk. Dalam kawasan sempit ni pun aku boleh berdiri. Aku boleh buat U-turn tajam, bawa pilion tanpa ada kesukaran, kaki langsung tak turun. Lepas ni akan lebih banyak konten berkenaan motor GSA 1300 ni yang aku akan kongsikan. So kalau korang suka, korang boleh follow. Kalau ada pertanyaan, korang boleh komen je.